Ini adalah kejatuhan harga emas paling teruk dalam masa sehari sejak 1983. Kejatuhan lebih daripada 12% sehari. Kalau tengok harga emas di Malaysia, penurunan sebanyak RM79 per gram dalam masa sehari. Sedangkan sebelum tu, harga emas baru je lepas terjun gaung. Kejatuhan kali ini tak tahulah kita nak describe macam mana. Tapi ada satu benda yang orang tak cerita. Stay tune sampai hujung video. Nanti saya akan ceritakan benda yang sebenarnya yang menyebabkan harga emas jatuh gila-gila macam tu. Ramai penganalisa profesional yang melaporkan bahawa kejatuhan harga emas pada kali ini adalah disebabkan oleh penamaan calon yang diutarakan oleh Presiden Donald Trump yang akan menggantikan Jerome Powell sebagai pengerusi Federal Reserve, iaitu Kevin Warsh. Kevin Warsh ni adalah seorang yang kemungkinan besar akan menggantikan Jerome Powell pada bulan Mei nanti. Bila Jerome Powell akan menamatkan indera beliau sebagai pengurus Federal Reserve, pelantikan Kevin Warsh ini dilihat sebagai mempertahankan kebebasan Federal Reserve sekaligus meredakan kebimbangan campur tangan politik dalam urusan bank pusat. Disebabkan itu, USD kembali menguat dalam pasaran global dan harga emas pun jatuh sebab keyakinan pada USD sudah recover sedikit demi sedikit. Tapi walaupun harga emas dah jatuh dengan teruk pada hari itu, bulan Januari 2026 masih lagi dilihat sebagai bulan yang paling perform untuk harga emas sejak 1980. Kenaikan hampir 14% dalam satu bulan sahaja. Dan bukan setakat itu, banyak lagi bank yang masih mengekalkan prediction mereka bahawa harga emas boleh cecah sehingga 6,000 USD per ounce untuk 2026 ini sahaja. Contohnya seperti Deutsche Bank dan juga UBS. Jadi semua pengamatan analisa masih lihat harga emas dalam jangka masa panjang akan naik lebih lagi. Jadi kita sama ada sebagai seorang penyimpan ataupun seorang pelabur emas, kita harus posisikan diri kita accordingly sebagai seorang pelabur. Letakkan paras mana yang anda nak beli dan paras harga mana yang anda nak jual. Sebagai seorang penyimpan emas, target berapa jumlah emas yang anda nak beli pada tahun ini memandangkan harga makin lama makin mahal pun mungkin kena usahakan lebih buat part time ke untuk nak capai target. Jadi tuan-puan yang mana belum ada simpanan emas, nak bermula, boleh mulakan dengan serendah 100 walaupun harga emas tinggi dengan public. So boleh isi maklumat dekat saya akan guide anda untuk kaya dengan emas.